Macam tu lah 5.25 dah mula bangun, ikut turn untuk mandi sebab 6 perempuan kan. So korang stay tune dan tengok kejap lagi. Okay, ciao dulu. Hello guys, so dah siap. Pagi tadi ibu siap daripada pukul 5.30. So this is my OOTD. Tak nampak full kan? Sebab sekarang ni kita orang tengah kelang kabut nak pergi dah tempat vacation. Tempat event. Okay, sekejap lagi aku buat intro. Bye. Okay guys, sekarang aku dalam kereta nak pergi ke tempat event. Tengah tunggu adik aku siap. Okay korang, doakan kita orang. Okay, nanti aku sambung kat tempat dah sampai. Dalam kereta tak boleh bawa. Sebab ada konvo, ada aku kat belakang, tak nampak lah. Aku dah dekat belakang, ada 3 kereta bawa. Okay. Hello, hi korang. Welcome back to my channel. So, untuk hari ni, untuk video kali ni, aku nak buat video tentang last program aku join sempena hari persaraan ayah aku. So, sekarang, matahari sangat terik. So, sekarang aku di tempat pengumpulan cikgu-cikgu. Nak cikgu-cikgu lah. So, aku nak pakai kereta sekejap. Okay, nanti aku sambung. Okay guys, so aku nak tunjukkan korang OOTD aku cool. My outfit of the day. Okay, so kita orang pakai tema tibu untuk adik-adik. Sekejap lagi aku tunjukkan korang semua adik-adik aku warna yang kita pakai. So kita orang decide untuk pakai ni. Walaupun tak pernah pakai, kita pakai shawl ataupun selendang untuk, ada yang pakai dekat kepala, ada yang pakai, aku pilih. Korang rasa suka tak aku pakai sini? Aku suka selekeh lah. Nak makan atas kepala. Tahu tak? Tak ada. Aku atas kepala. Sumpah atas kepala. Okay. Bye. Ya, ada aku sambung. Ganting kan? Ganting ketiga dah sampai dah. Okay guys, sekarang kita orang dah sampai dekat tempat penunggu. Sekejap lagi kita orang akan berarak dengan kereta. So korang, kalau korang boleh nampak kereta untuk cikgu yang Sarah tu, dia orang berhias lah. Kereta ayah aku sama. So this is my brother, last person. So bagus. Biasalah sebab tak pernah bersiap macam ni kan. So macam So aku rasa make aku tak blur sangat. Apa hitam ni? So adik aku pakai lens. Kau tengok adik aku. Aku tak boleh pakai lens. Saya tak pandai. Aku takut. Tapi aku teringin. So jom tengok mak aku. Adik. Ni. Bagi. Bunga. Ni anak ni. Masuk. So tadi dah ambil gambar ramai-ramai dengan adik-adik dengan ibu ayah. Tu kontor aku tak habis lagi. Adik, ni aja. Bagi. So korang kalau like tu adik sorry sebab aku dengan mak aku. Dah gambar juga. Aku dengan geng dia tu sebab lagi kita orang akan berarak satu kereta. Sekejap betul kereta. Satu kereta. Satu kereta aku kat sana tu. Saya kan pasal luar. Ha? Saya kan pasal luar. So apa yang Puan rasa hari ni? Rasa masih happy pada hilang segala-galanya. Masa ni lah kita nak enjoy. Aku tak pakai mic korang, kalau sorry lah kalau cahaya dia aku ni. Dah pegang. Mana kaki halo. Masa 5. Cepat tu. Nampak gila. Oh lekat. Kena bunuh kau.
Mana tak nampak ni kain tu? Aku tu. Aku jatuh lah tadi. Kenapa begitu? Aku bukan gini. Tak cukup. So kalau kau boleh nampak tu ada lagi 2 orang cikgu yang kereta dia pakai macam tu, kita maksudnya dia bersara lah. So this ayah aku. Kita orang siapkan malam tadi tapi video tak buat. Okay, adik aku bawa. So yang tu adik aku. Aku akan jalan sekali. Okay guys, sekarang kita orang dah memasuki untuk kira ni dah mula lah event tu. Sebab tadi just berkumpul dekat masjid area sekolah ayah aku ni. Okay. So ada 3 orang guru yang diraih sempena persaraan guru-guru yang bersara lah. Jadi kita akan sambut di foyer SK. Aku guru sekolah rendah. Ini aku follow lah dia orang ni untuk kita cari parking sebab dia orang dah reserve parking untuk event hari ni. Okay, so actually ini adalah last event lah kan. Last event kita, last event aku as anak kepada seorang guru lah. And macam sebelum ni kalau ada program-program buka puasa aku join. Tapi aku rasa ini adalah last program untuk aku join sebagai anak cikgu. Orang sorry tak kalau kamera tak cantik sebab aku punya cermin ni nampak kesan watermark tu kan. So sekarang kita tengah cari parking untuk itulah nak park kereta. Kita pun sekarang kena parking kat atas ke? I don't know. Tengok saja korang. Tunggu kejap lagi. Okay, kalau panjang video ni sorry. The card. Saying he has card. Apa? Stop je. Aisyah. Okay, so kita bagi kat ada. Bestnya. Last event. Last event. La la la. Ha? Ya, aku nak jalan. Nak buat satu buat lagi sama dia ni. Apa dia? Ni benda ni cakap kan. Tak sama tak juga tak pun. Boleh ke bu? Now, gelap lah. Oh, kita tengok bayar tak? Tapi ayah masih muda. Weh, gambar ada. Ayah gambar masih muda gila. Weh, ayah masih muda guys. Macam ayah tunjuk dia bayar. Tak macam punya. Ayah. So sekarang ni tengah kelas yang pertama sempena dia orang bersara. Buat dalam pokok pula. Tapi paling-paling orang kata ni bagus sekali yang ni lah. Bagus dah berbuah. Terang berbuah kan. Macam nyindir ni. Dia punya penyiram boleh simpan makan. Ayah aku dah bawa daripada malam tadi. Boleh salam lah. Hadirin-hadirat bagi melengkapkan majlis kita pada hari ini, kita silakan pula pasangan. So guys, kita orang duduk dekat kursi biasa je. Dan belakang. Selamat datang awal bismillah pembuka acara. Yang berusaha Encik Syahrizul bin Ibrahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat,
yang diraihkan Encik Ibrahim bin Muhammad Taha, Puan Nazmita binti Abdul Aziz dan Tangan pada pagi yang ceria ini di Majlis Sanjungan Budi Simfoni Kenangan sempena persaraan Encik Ibrahim bin Muhammad Tahar, Puan Nazmita binti Abdul Aziz, Puan Fatahiyah binti Muhammad Asrul. Alhamdulillah. Dan kami memohon juga keampunan-Mu di atas segala kekhilafan yang telah kami lakukan. Kami berhimpun di sini pada pagi ini bagi menyatakan penghargaan dan pengiktirafan kami dan kenangan sebagai mengenang jasa bakti yang telah disumbangkan untuk SKPP dan anak watan. Ya Rahman Ya Rahim, sesungguhnya di tangan-Mu sahajalah kuasa penilai segala amalan. Engkau jadikanlah segala bakti yang mereka sumbangkan sepanjang tempoh perkhidmatan mereka sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala usaha dan pengorbanan yang telah mereka lakukan sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Limpahkan segala keberkatan rahmat-Mu dalam kehidupan mereka yang penuh berjasa. Begitu juga dalam kehidupan kami yang masih meneruskan perkhidmatan di sekolah ini. Iringilah segala detik-detik persaraan mereka dengan penuh keazaman, komitmen untuk terus menabur budi dan bakti berdakwah kepada agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana di dalam pendidikan. Kalau ada salah dan silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, izinkan saya membacakan sedikit biodata yang diraihkan. Beliau dilahirkan pada 14/3/1971 di Kampung Ulu Rekun, Rau, Pahang Darul Makmur. Mempunyai seorang isteri bernama Puan Azia binti Ismail dan mempunyai 7 orang anak. Nur Izzati, Nur Ikmalia, Nur Izzat, Siti Aisyah, Nur Afika, Siti Hajar dan Ahmad Idris. Mempunyai keluarga yang sangat bahagia dan ceria. Sedikit sejarah perkhidmatan, beliau mula berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Jeka 6 pada 3/8/1998 hingga Jun 2007 dan menyambung khidmat pada Jun 2007 hingga 2023 di Sekolah Kebangsaan Jangka 10 dan seterusnya berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Bandar Pusat Sekolah Tercinta pada Jun 2023 sehingga April 2026. Dengan segala hormatnya, kita persilakan insan yang kita sayangi, dipersilakan Encik Ibrahim bin Muhammad Tahar untuk menyampaikan ucapan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasangan pengacara yang semenjak saya datang ke SKPP itulah pengacara. Dan sering kali saya beritahu, saya percaya Ustaz Hafiz Ustaz dan juga Ustaz Haziz dan Ustaz. Tapi itulah SKPP yang saya kenali. Dan saya minta maaf sebab saya tak pakai teks ni, saya buat apa yang tak kali. Pertamanya Tuan yang dihormati Tuan Guru Besar, boleh saya kepada saya Cikgu Sarizul bin Ibrahim. Beliau merupakan senior saya 2 kali. Dia lupa di JMP di sini saya. Dia ada geng dia, saya ada geng saya lah. Okey. Kemudian JPK 1 Cikgu Rodina banyak bantu saya. JPK Kak Zah, okey. Penuh program JPK Ko ni buat baru minta nama saya tak kenal ni. Mana saya orang muda ni muda lama dah bikin banyak loss. PKK barisan guru-guru dan tak lupa itu Cikgu Anissa ya. Anissa lagi ya. Kami Cikgu Anis, floor manager dan guru-guru dan tak lupa dia kepada bekas saya punya guru besar mula-mula Cikgu Latifah. Dia datang, maksud ke mana kalian? Kami mengandung kalian datang bertemu kan? Ya, saya memang sama kita. Ya. Dan dengan bahasa Inggeris. Okey, dah saya terima lah. Dan seterusnya anak-anak Tafiz. Dan tadi orang beri yang tak betul. Kemudian saya pun tanya dalam hidup saya. Kadang-kadang payah kata orang lain. Saya payah juga nak terima. Bukan aku tak ada tu. Nak absorb. Nak apa? Asimilasi. Bahasa pendidikan lah. Terima kasih. Asimilasi ya. Kena buka kan. Dia terus selesa. Tentunya tak selesa. Bukan tak selesa di SPP tu. Umur dekat yang sekolah. Cikgu ni. Sarizul. Umur dekat sekolah. Masa saya duduk di K10 tahun ni 20 tahun. Lama. Datuk saya kenal. Ayah saya kenal. Dan juga anak saya kenal lah. Daripada anak sulung sampai
kerja dia. Dia kena buka kan. Tapi saya lambat dia reda baru. Saya cakap saya lambat kena reda. 3 bulan saya buat motor. Tak tahu. Bawa diri. Tiba saya tinggal 310. Tapi lama je belum tak habis kan. Betul masuk Firdaus pula. Saya baru terima lah. Dan kalau saya tak datang sini, saya nak jumpa dengan geng saya tu. Apa? Geng Doremi. Yang Aliwah Goyang Lapuk. Apa nama? Cikgu Syah, Haji Rahim kan. Sama umur dan teruk mesti pulang bencin. Sama-sama kita orang. Tapi Syah tak dapat lepas sudah kan. Dia tak dapat bencin pilihan. Tunggu tahun depan bencin wajib. Bulan 8 ni dia untuk wajib lah. Kita tak ada kami kan. Patut jadi bersama-sama nak bencin di sini. Seorang Liga 10, Liga 20, seorang Liga 8. Dan di sini juga lah. Jumpa dengan Tengok Aspa ada studio pula. Tengok sini apa ni dia punya aktiviti banyak macam sambutan apa? Kemerdekaan. Budaya kan. SKK budaya apa? Kan. Cikgu ada kata apa sini 2 hari. 2 hari buat apa? Pertandingan lagu patriotik kemerdekaan. Cikgu tadi Cikgu Budi kan. Cikgu Budi. 2 hari. Saya pagi dengan dia hakim pula. Saya bukan pandai pun. Nyanyi dalam bilik air gitu je lah. Yang pandai nyanyi ni usaha kita ni. Pandai nyanyi saja sebenarnya. Dengan kod. Saya tak ada kod. Saya kampung punya main gitar kan kampung. Dia ada kita punya musical. Musician okey, selain saya mengucapkan terima kasihlah pada Tabir, producer, JPK, floor manager kan, guru-guru yang berpulumus membuat apa nama? Pentas kan, tadi sembahan apa lagi? Tadi ada lagi tadi. Tadi 3 saya minta kan. Saya bagi token siapa yang bagi token. Memang niat saya gitu. Dan saya minta maaf saya orang tak tahu saya ada dalam grup guru. Saya nak buat sesuatu sikit. Bentar, saya tak suspend lah. Okey. Terima kasih dengan apa? Melaksanakan penyedahan dengan cantik dengan untuk makan semua kan. Dan juga saya minta maaf lah sepanjang saya berada di SKBP ni. Tak banyak kami yang sumbangan. Sebab saya dah hujung kan. Tak banyak. Cikgu Yasin tu saya buat apa? Bola balik. Saya dah sampai KPI saya. Mana dah? Cikgu saya suruh. Saya dah sampai Johan Negeri. Dua daerah 10 kali tu kan. Cik nama saya di tengok kan. Saya selalu tak halang. Lepas tu saya dah wakil negeri. Saya nak rasa aku wakil negeri tu. Dapat baju. Ada malam, makan malam kan. Baju. Duit poket dapat. Duit poket dapat. Datang kurus. Kurus yang mengeluarkan tu. Duit pas. Dia kena bebas tapi pas DPM bagi. Jadi duit tu pulang balik kita. Saya dapat 200 lebih. Duit poket. Wakil negeri. Dari cikgu yang belum wakil negeri dah, aku dah wakil negeri lah. Okey, itu dah saya. Bila hantar kita tu, saya dah macam, patut saya training setahun kan. Setahun, training bola balik saya training setahun. Tahun depan saya hantar. Training dalam 2 minggu, 3 sebulan je. Memang laut lah. Saya lepas tu boleh bikin apa? Bela kan, salsa bela kan. Tak boleh main tu, satu je boleh ikut. Lain semua dah belasah. Cikgu Nasib suruh buat apa? Postmortem kan. Siapa sudah tak buat. Saya kata, budak takut kan, tak boleh main. Tak boleh main lah. Lepas tu saya masa lepas dia duduk budak dia. Baik, dan akhir kata saya ucapkan semoga Allah SWT merahmati kita semua yang terjebak kita sebagai guru kan, dan teruskanlah guru yang teruskanlah, janganlah macam awal terus macam guru besar 4 tahun ni 60 ambil saya tak larat lah, saya tak mampu lagi kan, saya dah belanja tu sekarang cek tengah ada bank lagi itu je lah yang saya boleh buat. Jadi kalau jumpa di mana tegur saya nak hantar lagi sekolah SKBP ni cadang, kalau cikgu Jusniza ada kan, SK Sukan saya nak tolong-tolong buat padang, saya minat sukan buat padang, kalau tak cukup dengan tapi dah SQ saya tak ada kan, saja SQ sukan ni dah keluar ke kecil ke 6 ni orang Pak kita ada boleh buat padang kan, sukan kan tak ada, nanti tak ada lagi rupanya. Okey, saya rasa itu saja. Yang terakhir saya mohon minta maaf dan terima kasih. Yang tak ketiga, semoga SKBP terus maju dan cemerlang yang datang. Anda hebat dan cemerlang gemilang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duduk tam. Macam dia tak ada topik.
مرحبا Rasul jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, mungkin bukau dan tumbuh-tumbuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kenangan dan sejuta rasa yang tidak ternilai. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari yang indah ini kita disediakan dengan pelbagai jenis persembahan khas istimewa bagi insan yang diraihkan. Bagi menyusuri acara majlis, dipersilakan untuk sama-sama kita untuk menyampaikan lagu ketemanan dia. Lagu apa ni? Jangan ciakin sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi ciakin, jauh di awan. Orang jauh jangan itu, orang yang dekat dengarkan teman. Orang jauh jangan itu, orang yang dekat dengarkan teman. Teman dicari CAD, bergurau sedang, tidur sebentar CAD, sambil berbunga kasih. Guys, saya semua ngantuk dan lapar dan saya tak berak dalam 2 hari tau. Janganlah nak cerita. Ngantuk, Masya Allah. Tolong cepatkan sikit maju-maju macam ni. Tolong. Encik Ibrahim bin Muhammad Tahar untuk menerima hadiah dan semata daripada pihak sekolah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Wahyu di atas penyampaian hadiah sebentar ini. Seterusnya adalah penyampaian hadiah daripada panitia. Aduh. Sabu lagu ibu. Kau macam kau ni. Oh my God, ya, kamu dia tahu Cikgu Wahyu satu nyanyi. Seterusnya dipersilakan Puan Nazrita. Orang pandai sedonjol ya, Cikgu Maizon dan Cikgu Ibrahim. Penyampaian hadiah daripada panitia. Seterusnya dipersilakan Ibrahim. Terima kasih ucap penyampaian hadiah kepada Cikgu Ibrahim. Terima kasih diucapkan wakil kepala sekolah dan pula Cikgu Ibrahim untuk menerima hadiah daripada ISS. Cikgu Ibrahim.
happy. Bapak gila. Baiklah, seterusnya istimewa hadiah daripada sahabat Cikgu Jamilah dan Cikgu Masnah. Cikgu 10 nak menyampaikan hadiah nanti kepada Cikgu Ibrahim. Ular. Aku ada tu. Ada? Gambar dah. Gambar kan semua. Gambar dah tak? Seterusnya dipersilakan Cikgu Nazimah yang merupakan sahabat kepada ketiga-tiga. Tu adik aku dia tengah berpegang. Cikgu Siti Nurhaliza menyampaikan hadiah kepada ketiga-tiga insan telah Ada kisah, saya happy. Weh, cikgu aku guide rendah, tak ingat. Cikgu, aku pun ketua. So sekarang aku dah boleh makan. Tapi tak tahu aku makan tadi. Aku makan bubur. Ha? Ada pop yang ada kuih lagi tak? Yang tu dah nak. Ada tapi rembut dengan dia. Okay guys, sesi mengangkut hadiah yang telah diterima tadi ada habis. Sesi mengangkat hadiah dalam kereta. Okay. Mana mangkat tadi? Tak nampak amat pun. So, inilah hadiah yang diterima. So, aku rasa di sini saja sampai kita berjelik video untuk hari ini. Ayahku masih lagi berpesta dengan diorang punya akan kerja. Sebab ini hari terakhir ayahku akan datang sekolah ni. So, thank you korang yang tengok video ni. Sorry kalau video ni tak cantik ataupun tak best sebab aku tak banyak cakap. Sebab aku akan show dekat korang yang perjalanan semua ni. Okey tak aku dek dalam gambar? Lepas tu aku harap korang jangan lupa subscribe, like dan komen dekat video aku, okey? Bye korang, jumpa lagi.